Keluar kot di depan Ya. sana kan. Kami lalu si kawasan perkuburan ini ya. Kawasan kuburan Cina, jiran Cina. Jiran Cina di sini. Kami melalui ya. Ini first time sejak kita tinggal sini. Ya, first time kita masuk. Ya. So, mana ni depan? Ini, oh my god. Depan ni. Lah ada rumah dalam ni. Bukan rumah. Tokong. Tempat sembahyang. Membayang. Dah luas juga. Memang luas. Aku rasa boleh keluar kot ke depan sana. Juga. Ni kira paranormal ke Jom? Luas kan Nur? Ini ada lagi? Ya. Tokong. Ada lagi? Tempat mandi. Tempat mandi jenazah. Dorang mandi mayat ke? Ni. Rasanya kuat. Sebelah. Rupanya ada lagi bukit sebelah sini. Tuh. Ya, ada di dalam. Oi. Burung. Main-main sama kita. Wow. Lah pintu keluar sini. Tutup. Pintu keluar dia tutup. Ini ada. Dah patah balik. Jap. Boleh patah balik lah. Oh, ni Kristian. Kristian. Tadi tu yang Buddhis kan. Ya. Atas tu pun ada rumah lagi. Dah tak ada jalan. Ya. So ada pengalaman lah. Itu kubur Kristian lah. Oh, marah anjir. Anjir di tengah marah. Mana lagi dah. Push, marah anjir. Hanya ada. Tengok anjir marah je. Marah betul tu. Di atas tu ada rumah ya tuan-tuan. Ada rumah di macam like ya like rumah macam something lah kat atas ni. Jom, jalan. Jom. Itu macam gereja ke tu? Ada gambar macam Pelik, sebelah sini Cina, sebelah sana Kristian. yes. Tapi barang ni lah. Bercampur. Tu Chinese lah tapi campur-campur. Okay. 3 kali jantung aku skip tadi. Kenapa? Tak tahu macam sebab apa ni rasa risau kan, macam panik. Dekat sini? Ya, dekat sini tadi. Banyak tak? 3 kali. Kamu berani jalan seorang sini dah? Tak berani. Tadi macam terdengar ada bunyi tadi. Oi, terkejut aku. Ya ke? Lah, sekali anjing rupanya. Banyak boleh jalan masuk. Okay, kami keluar lah kembali pusing U-turn balik di kawasan jirat ni. Kami masuk. Okay. Semua yang ada di sini dulu pernah hidup macam kita juga dulu. Okay, dan mereka telah menemui lah, menemui pencipta. Okay, bye.